Pelakon Fatah Amin sekali lagi mencuri perhatian ramai, tetapi kali ini bukan kerana dirinya. Sebaliknya, perkongsian tentang cahaya mata sulungnya berjaya membuatkan ramai netizen tersentuh. Menerusi satu perkongsian di TikTok, Fatah memuat naik foto bahagian belakang anak lelakinya, Muhammad Jarir Umar. Walaupun wajah si kecil itu tidak didedahkan, satu perkara yang paling mencuri perhatian ramai ialah rambut Jarir Umar yang kelihatan sangat lebat walaupun usianya masih belum mencecah sebulan. Namun, bukan gambar itu sahaja yang menyentuh hati ramai. Caption yang ditulis Fatah turut mengundang rasa sebak apabila dia menitipkan doa dan nasihat buat anak kesayangannya. Menurut Fatah, kehidupan ini akan sentiasa dipenuhi dengan pelbagai ujian. Disebabkan itu, dia berharap anaknya sentiasa bergantung harap kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Dia juga mendoakan agar Jarir Umar membesar menjadi seorang insan yang sentiasa merendah diri, suka berbuat baik kepada orang lain dan memiliki iman yang sentiasa kuat. Fatah turut memohon agar Allah sentiasa melindungi serta membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan pada masa akan datang. Perkongsian ringkas tetapi penuh makna itu terus dibanjiri pelbagai komen daripada netizen. Ramai yang tidak dapat menyembunyikan rasa teruja melihat kelebatan rambut Jarir Umar. Malah, ramai turut mengambil kesempatan menitipkan doa agar si kecil itu membesar menjadi anak yang soleh, sihat serta sentiasa membanggakan kedua-dua ibu bapanya. Untuk rekod, Fatah Amin dan isterinya, Amira, mendirikan rumah tangga pada bulan September tahun lalu sebelum dikurniakan cahaya mata sulung yang diberi nama Muhammad Jarir Umar. Perkongsian ini sekali lagi memperlihatkan sisi lembut seorang bapa yang menitipkan doa dan harapan terbaik buat anak yang baru memulakan perjalanan hidupnya. Kalau korang pula, apakah doa yang paling indah untuk seorang anak yang baru lahir? Kongsikan di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi